Hari ini Dr. Kim nak kongsi mengenai prostat. Jadi saiz prostat ni dia secara semula jadi akan membesar apabila kita bertambahnya usia. Untuk usia 20 hingga 30 tahun, 35 tahun ni saiznya hanyalah sebesar walnut ataupun 20-25 gram. 35 hingga 50 tahun saiznya sudah membesar sebesar bola golf. Daripada 50 hingga 70 adalah limau. Dan apabila 70 tahun dan ke atas, saiznya sebesar bola tenis. Jadi, sebagai doktor, amat nasihatkan untuk mula menjaga kesihatan prostat seawal usia 30 hingga 40 tahun dengan mengamalkan suplemen yang mengandungi saw palmetto, kerana banyak kajian telah menunjukkan kesan positif, iaitu membantu mengecutkan prostat dan membantu masalah kencing.